Kau pernah tak terfikir kenapa ramai perempuan dia menyesal lepas pilih pasangan yang merokok? Tadi aku adalah scroll komen dekat video-video aku tau. Sambil baca tu aku perasan juga satu pattern yang sama ulang-ulang. Ramai isteri mengadu benda yang sama. Suami diorang isap rokok bertahun-tahun, anak diorang selalu sakit, ulang-alik hospital. Tapi bila ditegur kan, masih tak nak mengaku yang tak minat dia tu mungkin menyumbang kepada masalah dengan keluarga tu tau. So yang paling sedihnya, ramai perempuan ni ingat benda ni akan berubah lepas kahwin tau. Masa bercinta, benda tu memang nampak kecil, tapi lepas kahwin baru rasa berat dia tu. Sebab yang tanggung bukan lelaki ni seorang, tapi isteri dengan anak-anak ni sekali. So problem dia, ramai perempuan dia jatuh cinta dulu, baru nak tapis kemudian. Sedangkan benda macam ni sepatutnya ditapis awal-awal dah, sebelum perasaan tu jadi tau. So solution dia mudah. Kalau korang baru nak kenal seorang kan, kena tengok habit dia awal-awal tau. So kau tak boleh masuk dalam relationship tu dengan mindset kau boleh ubah dia. Sebab dia sendiri pun belum tentu boleh ubah diri dia. Ini kan pula orang luar nak pergi ubah dia. So kadang jalan paling mudah ni bukan nak ubah-ubah orang, tapi kau kena pilih mana yang betul dari awal tau. So aku nak tanya perempuan kat sini, kalau korang tahu dari awal lelaki tu pokok tegar, adakah korang masih bagi peluang ataupun kau undur diri? Cuba kau komen.